Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nolena binti Rahim, berasal dari Pulau Pinang. Jadi permulaan saya menceburi dalam masuk belajar SPSU ni, mulanya memang saya tak ada niat sebenarnya. Sebab saya sebenarnya bekerja sebagai pembantu perakaunan di sebuah syarikat hospital swasta. Sebab saya macam biasalah, harian kita akan tengok telefon, kita tengok TikTok, kita tengok Facebook. Jadi masa tu bila saya selalu balik kerja, memang kerja sampai ke malam. Jadi setiap kali kalau saya buka Facebook jadi profesional Haji Umrah masa tu 1.0 ni dia keluar di situ. Setiap kali keluar, masa tu saya tak tahu apa tu mutawif. Saya tak tahu, cuma saya faham. Puan tak tahu apa maksud mutawif pada tahun 2021? Masa tu 2021. 2023 Puan ni dah jadi mutawifah. Ya. Dahsyat tu tolong Puan. 2021 tak tahu mutawif apa dia. Mungkin waktu Puan tengok tu Puan ingat nama hotel kot. Tapi sekarang Puan dah jadi mutawifah Puan. Masya-Allah. Saya cerita ni kena cerita Tuan. Puan. Dan alhamdulillah pada bermulanya tahun lepas saya saya gabungan dengan pelajar alumni SPSU bergabung, dan alhamdulillah saya dah dapat membuka sebuah syarikat travel umrah. Jadi insya-Allah dipohonkan doa semualah. Dan juga mungkin di depan saya ni bakal mutawif dan mutawifah yang pilihan saya kot untuk dengan saya. Jadi bulan 8 ni insya-Allah pada 23 hari bulan saya akan membawa jemaah bersama gabungan semua alumni saya, dan juga saya akan buka package pada bulan Oktober, November dan Disember. Special juga saya buka package untuk praktikal untuk membantu sesiapa yang ingin praktikkan ke Tanah Suci Mekah, especially untuk mutawif dan mutawifah lah. Saya akan buat insya-Allah. Kita jumpa profession mutawif ni. Dari situlah saya rasa daripada aku menjadi jemaah, ilmu banyak ni. Kalau aku jadi mutawif, mungkin lebih banyak lagi aku boleh belajar. Dari situ saya nampaklah dia punya macam cikgu macam hidayah lah kan. Lepas tu saya join SPHU, which is Sijil Profesional Haji dan Umrah. Dan di situlah saya rasa saya mula mendapat circle orang-orang, kawan-kawan mutawif, dan saya ke sana pun kerjaya saya berkenalan dengan orang-orang mutawif pada Indonesia, dan circle saya banyak kawan-kawan mutawif yang bertukar-tukar, dan melalui challenge sebagai mutawif. Dan saya nak bagi tahu di sini bahawa sebagai untuk menjadi seorang mutawif, sebelum menjadi seorang mutawif ada sedikit halangan-halangan yang orang lain sama halangan dengan saya, iaitu alamak, kena bahasa Arab ke? Alamak, aku ni bukan background sekolah-sekolah agama. Itu perkara-perkara yang menghalang selalu orang. Kalau saya tanya yang lain pun mereka sama. Nak jadi mutawif kena ada itu, ada ini, ada itu, perkara-perkara yang menghalang. So secara jujurnya Tuan Ray boleh menguasai tak bahasa Arab? Tidak sampai sekarang pun. Ya. Bawa jemaah dah banyak ya. Jumpa orang Arab ada cakap Arab belum lagi. Cakap Arab. Bolehlah Assalamualaikum Waalaikumsalam tu tak ada masalah. InsyaAllah. Okey, jadi macam mana dengan kekangan bahasa tu? Tuan Syarif boleh menjadi mutawif? Itu yang diorang selalu mengatakan, kena bahasa Arab ke? Jangan jadikan itu sebagai penghalang. Sebab Pak Arab sana semua tahu bahasa Malaysia. Jangan risau. Kadang-kadang tu kita nak test bahasa Arab kita kan. Sekali dia balas boleh dengan bahasa Melayu kat kita kan. Kita pun down dan kita pun cakap Melayu. Tiru dia. Haji. Saya pula tiru dia. Kan? Okey. Jadi yang saya nak sentuh sini pasal halangan untuk kita menjadi mutawif disebabkan kita tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu sekolah agama, tak ada sekolah agama. Jadi apa yang saya advise just be a decision maker. Terjun aja. Be a decision maker, terjun je. Takkan menyesal. Itu yang saya buat. Alhamdulillah because of that. Sebab saya buat decision yang saya rasa saya sangat cetek ilmu. Kalau dulu kita kan orang tanya saya rukun umrah pun saya tak tahu. Kan? Punyalah cetek. Tapi SPHU sangat membimbing daripada kelas online, practical, group,
Dan daripada seorang yang saya rasa kelas saya 70 lebih. Dan 70 lebih orang student, semua hebat-hebat saya rasa lah. Memang diorang hebat lah. Saya rasa diri saya sangat kedil. Tetapi dan dalam assignment itu juga Ustaz Abdullah minta saya buatkan satu assignment, buat video, macam video untuk macam persembahkan sirah-sirah Rasulullah. Saya cuba the best. Saya buat tajuk siapakah singa Allah. Tajuk dah wow kan, Sayyidina Hamzah. Sekali bila final diumumkan, alhamdulillah lah saya diumumkan sebagai pelajar terbaik. Wow, bagi terima kasih Ustaz Rahman. Best student ni. Best student Ustaz Abdullah ni.